Apa beza gross dengan net? Gross profit, untung kasar. Net profit, untung bersih. Nak tukar daripada sale kepada gross, kita kena tolak apa yang dipanggil sebagai direct cost. Direct cost. Direct cost ni adalah cost-cost COGS, cost of goods sold. Point dia cost direct, cost bahan. Macam mana saya nak hasilkan nasi lemak ni? Timun, tolak dengan packaging dia. Tapi daripada untung kasar, nak tolak kepada untung bersih, kita akan tolak dengan indirect cost. Cost tak langsung. Maksudnya, tolak kita punya OPEX, dia panggil. Operational Expenses. OPEX ni apa? Gaji staff, office. Lepas tu palatau tu yang meninggal. Melingkup dah sekali. Sebab tu orang kata finance is the language of business. So simple je. Sale, tolak dengan direct cost, cost of goods sold ni, cost bahan, dapat untung kasar. Untung kasar tolak dengan indirect cost, kita akan dapat untung bersih ni. Okay, so maksudnya ini untung kasar 3,000 ni. Okay, 3,000 ni layak ke kita hire staff? Ke tak mampu? Tak layak tak mampu Sebab ni untung bersih mungkin 2,000 je. Sebab itulah solopreneur, nampak?